Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, boleh tebal. Okay, dia percaya pisau ni tak cukup panjang lah. Pisau panjang saya tertinggal. Alright. Dia ada bau Okay. Allah Akbar, subhanallah. Boleh ni, kena boleh kepek ni. Tak lepas pisau ni, tak lepas. Tak lepas lah. Pisau saya hilang ni. Kita sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sayang tak 1 gram RM1 tu. Baik ni, saya hadiahkan ni. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Ni dalam ni. Dalam ni sini tebal ni. Saya akan hadiahkan semua. Saya akan bagi semua rasa nanti. Ni saya korek, saya bagi semua rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tebal-tebal ni. Sedap ni. Lembut dia cheese ni. Dia rasa dia lemak-lemak masin ujung dia ada masin, tapi boleh terima tekak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah rasa ke? Tak nak rasa kan? Selalu tengok TikTok je kan? Ni rasa dia sedap tak? Sedap macam lain dengan mozzarella, dengan cheddar cheese lain. Dia top 10 lah cheese termahal kat dunia. Grana Padano ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Allahu Akbar. Subhanallah. Keras ni cheese ni. Mana pisau? Tu ada dia punya ni, ada rennet dia pula.